Ini Huawei FreeArt wireless earphone terbaru dari Huawei. Okay, basically ini dia berkonsepkan open ear tau. So instead of macam traditional earbuds yang korang pakai sebelum ni, di mana music tu dia akan masuk terus dalam telinga korang, ini dia ada speaker. Dia macam blast speaker. Dia dekat atas permukaan telinga korang je. But dia punya audio quality dia maintain. So basically aku tengah pakai sekarang ni, dekat belah kiri tengah pakai. Dia sangat selesa bagi orang yang mudah untuk yang tak suka masuk santai dalam telinga kan. Dia sesuai. Lagi satu, dia memang sangat sesuai untuk sport and terutamanya running juga. And macam aku kan kadang-kadang kan bila kita dengar muzik kan, kita nak mengelakkan macam ada orang panggil ke apa kan, so kita tak dengar. But bila dengan Huawei FreeArt ni, korang boleh enjoy music at the same time boleh dengar audio keliling korang juga. Meaning kalau ada mak korang panggil je, ataupun kalau korang tengah duk berjogging dekat luar, so bila orang horn belakang, korang masih boleh dengar. At the same time boleh maintain sound quality yang korang boleh dengar lagu dekat sini. Basically dia punya battery casing dia besar ni. So ini tangan aku, dia besar lebih kurang aku punya tapak tangan. Dia tak terlalu besar sangat. And dia punya Huawei FreeArt dekat dalam, dia cara susun dia macam ni. Dia agak unik, dia macam bersilang macam ni. So buka and korang selit dekat belakang telinga korang and korang pakai. Okay, dari segi ketahanan bateri pula, bila korang pakai sekali charge dia boleh tahan sehingga 7 jam. But bila korang combine dengan casing dia sekali, dia boleh tahan sehingga 28 jam. So basically lebih dari sehari, sebab dia punya bateri case dia pun agak berat. So kita tahu bateri dekat dalam pun sangat besar. Dia sesuai untuk korang yang banyak travel, at the same time nak dengar lagu. Dalam masa yang sama juga korang tak nak macam nak dengar juga bunyi luar, and dia boleh mengelakkan korang sakit telinga. Sangat sesuai. Dia charge pakai USB Type-C dekat belakang. Untuk pairing pula, every device support as long as dia boleh connect dengan Bluetooth. So don't worry. Lagi satu, dia punya berat dia ringan gila weh. 8.3 gram je, korang bayangkan. So aku boleh dapat rasakan dekat belakang ni ada bateri dia. So ada speaker dekat depan dia, ada logo Huawei. Untuk navigate pula memang senang gila. Korang just kat sini dia touch sensitif. So korang sentuh dah boleh macam nak skip lagu ke, nak jawab telefon ke, dia boleh detect. Lagi satu, untuk jawab telefon pula, dia memang super clear sebab dia menggunakan teknologi AI untuk enhance lagi. So bila dia pakai teknologi AI untuk enhance lagi audio calling, so suara orang yang telefon korang akan dengar dengan lebih jelas. Lagi satu korang, walaupun dia tak fully masuk telinga korang, dia berkonsepkan open ear, but dia agak, bagi aku dia agak secure juga. Sebab main aku demo kat korang kan, nak masuk senang je, korang just lilit dekat belakang telinga korang. And bila aku goyang-goyang kepala pun dia tak, aku dapat rasakan dia susah nak terkeluar. So bolehlah kalau korang nak buat lari ke, nak berjalan ke, nak banyak-banyak gunung ke, nak jalan-jalan, ataupun just nak enjoy music dekat dalam office, is the best. Lagi segi lagu and audio quality pula. Ini ramai orang yang wondering. Okay, walaupun dia bukan jenis yang masuk telinga terus, but dia punya audio quality dia aku totally amazed. So bagi aku untuk audio quality dia aku bagi A+. Okay, dari segi IP rating pula, dia support IPX7. Maksudnya kalau korang banyak workout, banyak berpeluh, jangan risau, dia takkan rosak bila kena peluh korang. And bila kena hujan pun dia tak jadi masalah. So jangan risau. So korang nak pakai sambil lari dalam hujan, no problem. Nak workout sampai peluh-peluh telinga pun no problem. Hanya sekadar lap je and dia masih boleh berfungsi macam biasa. Macam biasa korang, let's say kalau korang nak cari sesuatu yang freedom masa dengar lagu, telinga pun tak sakit, at the same time without compromise sound quality, aku totally recommend Huawei FreeArt ni. Macam